A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimun hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa. Nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadarihi wa miqdarihil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad karimil abai wal ummahat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tatma'innu biha qalbina wa tanfa'u biha ulumina wa taqdi biha hawaijina wa tarfa'u biha darajatina wa tahdi biha qaumina wa takhlisu biha qalbina wa tulhimuna ulumal ladunnina wa tukarimuna biha bisa'adati wal karamati ma'a zurriyatina wa tukthiru biha amwalana wa ashabana wa tilmidhana wa atba'ana wa tarzuqana. Qala rabbi ghfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala taruhkan umur kita lagi. Lepas tu kita pada malam ni kita mari sambung kitab kitanya, ialah Hasyiah Syarqawi ala Syarhi Al-Hudhudi. Qala Syekhul Muallifu rahimahullahu taala wal hukmul adiyyu. Situ tak? Wal hukmu al adiyyu huwa itsbatu rabti baina amrin wa amrin wujudan aw adaman biwasitati takrari ma'a sihhati takhallufi wa adami ta'thiri ahadihima fil akhari al-battata. Wal hukmu al adiyyu. Waw orang panggil atif. Al hukmul adiyyu orang panggil maktuf. Maka maktufun alai dianya ialah pada katanya al hukmu asy-syar'iyyu, masuk di bawah fasihah hak dulu dah. Satu maklumlah tu. Wal hukmu ay fal hukmu al adiyyu, maka bermula hukum adat. Ya tu dia panggil ya nisbah. Lepas tu cara kita nak takdir ibarat tu dah supaya ngasuk mo tu lah. Wal hukmu al adiyyu ay wal hukmu al mansubu ilal adi, dan bermula hukum yang dibangsa akan dia, akan hukum tu takluk mangsub dibangsa ilal adi, kepada adat. Di sini nak kecek masalah hukum adat di sini. Dan hukum adat. Lepas tu kita takdir sekali lagi wal hukmu al adiyyu
Takdirnya ai al-hukmu allazi hakama bihi al-adatu. Gitu dah. Ai al-hukmu allazi hakama bihi al-adatu. Maklum tu. Dan bermula hukum allazi hakama bihi yang telah menghukumlah bihi dengan dia dengan allazi al-adatu oleh adat. Oleh ahli adat. Di sini makna katanya adat yang jadi hakim. Ya hak dulu tu ya 3. Maka hakim ni ya ada 3. Ada kalanya syarak dan ada kalanya akal dan ada kalanya adat. Lepas tu tengok kalau benda tu syarak isbat, okey panggil hukum syarak. Kalau benda tu akal isbat, okey panggil hukum akal. Kalau benda tu adat isbat, okey panggil hukum adat. Kalau gitu di sini masih nak bicara masalah hukum adat. Kalau gitu al-hukmu di dalam syarah kita ni dia kata al-hukmu al-adi. Makna kata hukum di sini dengan makna al-mahkumu bih. Ialah kena kepada muta'allaq bagi hukum adat. Murak pada kata al-hukmu. Al-hukmu di situ tu. Al-hukmu tu masdar. Tapi murak di sini ialah kena kepada al-mahkumu bih. Habis itulah tok guru kata al-hukmu bimakna al-mahkumu bih. Kerana apa boleh kita katanya al-hukmu tu agi pakai dengan makna al-mahkumu bih. Sebab apa? Sebab al-mahkumu bih itu ialah kena kepada muta'allaq bagi adat. Bih situ. Tengok dan bermula hukum adat itu jumlah khabar. Boleh belaka tu supaya i'rab al-kalamu huwal lafzul murakkabu tu ada. Nak pakai dhamiru faslin pun boleh tak? Huwa mubtada yang kedua. Itsbatu rabti baina amrin wa amrin tu khabar bagi huwa. Maka jumlah ni orang panggil jumlah yang jatuh jadi khabar. Apabila jumlah tu ya jatuh jadi khabar, maka kaedah kitanya ya tak dapat tidak kena ada rabitah tak ke? Kembali kelik kepada mubtada yang pertama. Dan kerana kaedah al-khabaru idza kana jumlatan la budda lahu min rabitin yarbituhu. Tu dah. Huwa bermula ia al-hukmul adiyu. Hukum adat ni khabar itsbatur rabti ialah mengisbat akan pertamatan. Mengisbat akan pertamatan idhafat isbatu kepada ar-rabti idhafat masdar kepada maf'ulun bih. Ialah mengisbatkan akan pertamatan. Siapa dia isbat maklum orang tak itu. Adatlah isbat di sini. Adat isbat di sini. Fa'il dia tu kena kepada adat. Mengisbatlah oleh adat akan pertamatan. Takluk pada kata ar-rabti. Mengisbab tu baina amrin. Di antara satu perkara. Pertamatan tu baina amrin di antara satu perkara. Wa amrin ay wa amrin akhara. Dan satu perkara yang satu lagi. Tengok. Ya kalau kita kira tengok sini enggak. Amrin yang pertama tu kena kepada sebab. Lepas tu amrin akhar tu kena kepada musabbab. Maka kalau kita mengaji dengan secara kaedah gak, dia kata kena rabtul musabbabati bi asbabiha. Rabtul musabbabat diikatkan akan sebab itu, diikatkan akan musabbab itu bi asbabiha dengan sebabnya. Makna kata kalau ada sebab mesti kena ada musabbab. Ada musabbab mesti kena ada sebab. Ni masalah hukum adat. Ya tak ada kata ada sebab saja musabbab tak ada hukum adat. Ya hukum adat ni ia berpekar halu dah. Apabila ada sebab kena cari musabbab.
Apabila ada musabab, ya mesti ya kena ada sebab. Boleh faham tak tu? Kalau kita nak pergi ke mantik baik ni, amrin yang pertama tu kena kepada mahmul. Maka amrin yang kedua tu kena kepada maudha'. Kena kepada maudha', bukan maudha' mustalah hadis sini. Maudha' hak mantik tu. Maudha' hak mantik. Sabit tu di sini nak kita gambar lagu mana di sini. Cuba kita tengok di misal. Maudha' dengan mahmul dulu. Berkata Zaidun qaimun. Zaidun tu dikatakan maudha'. Qaimun tu dikatakan mahmul. Zaidun mubtada. Kalau ilmu nahwu dia panggil mubtada. Kalau ilmu kalau ilmu mantik dia panggil maudha'. Kalau tu qaimun. Kalau di dalam ilmu nahwu dia panggil khabar. Kalau di dalam ilmu mantik dia panggil mahmul. Kata tu baik tadi. Idraku thubutil mahmul lil maudha'. Idraku thubutil mahmul lil maudha'. Tengok. Idraku thubutil mahmul. Apa mahmul? Khabar. Lil maudha'. Apa maudha'? Mubtada. Kata Zaidun qaimun. Tu baik jadi thubutul qiyam. Idraku thubutil qiyam li Zaidin. Tak itu? Li Zaidin. Kalau gitu amrin yang pertama tu al-qiyam. Lepas tu amrin yang dua tu Zaid. Dah. Di situ. Supaya nganing lah. Supaya makan dengan kenyai. Makan dengan kenyai. Makan tu dia panggil sebab. Kenyai tu dia panggil musabab. Tengok. Tengok ni. Apabila kita makan, maka jadi kenyai. Tak itu? Ni hukum adat. Apabila kita makan, maka jadi kenyai. Maka makan tu dia panggil sebab. Kenyai tu dia panggil musabab. Apabila ada makan, mesti dia kena ada kenyai. Apabila ada kenyai, dia kena ada makan. Tak itu? Tu masalah hukum adat. Lepas tu jangan tiliklah kepada hukum akal tu. Tapi nak royak katanya hukum adat ni mesti rabtul musabbabat bi asbabiha. Apabila ada lapar, mesti ada tak makan. Tak itu? Apabila ada hilang dahaga, mesti kena minum air tak? Gitulah tu hukum adat dia panggil. Hukum adat. Ya adat melaku lagu tu. Gitu. Lepas tu siapa dia hukum? Adat hukum. Lepas tu satu benda tu saat ni tu nak boleh jadi kata biasa tu, dan setengah ulama kata ia kena berlaku 2 kali. Dan setengah ulama pula ia kata ia kena berlaku 3 kali benda tu saat ni. Baru jadi biasa. Supaya makan dah, supaya makan. Makan kali makan nasi 2 pinggan kali yang pertama. Tak jadi lagi tu dia kena makan pula nasi 2 pinggan kali yang kedua. Kenyai supa dengan hak dulu kalau gitu adat lagu tu dah tu. Makan 2 pinggannya. Dah. Gitu. Tengok. Kalau gitu kenyai musabab, makan tu sebab rabtul musabbabat, diikatkan kenyai bi asbabiha dengan makan. Tak ada. Itu diikatkan kenyai dengan makan. Diikatkan basah dengan jiru. Tak ada. Diikatkan hilang dahaga dengan minum air. Gitu rabtul musabbabat bi asbabiha. Kalau gitu kita mari tarkib tengok sini. Isbatur rabti dan isbatur rabti baina amrin wa amrin akhar. Lepas tu nak jadi kena mengisbatkan akan makan dan kenyai. Tak? Mengisbatkan pertama te di antara makan dan kenyai. Itu tak? Di antara makan dan kenyai. Itulah. Tu mana kata hukum adat tu. Ada makan, ada kenyai.
ada kenyir, ada makan. Gitu Ada basah, ada jiruh. Ada jiruh, ada basah. Atau rabtul musabbabah bi asbabiha. Itu qadak dah. Yang wasa boleh kira tu baina amrin wa amrin akhar dah. Amrin yang pertama sebab, amrin yang kedua musabbab. Amrin yang pertama mahmul, amrin yang kedua maudha'. Panggil dah. Rabtu apa nama? Rabtul mahmul bil maudha'. Diikatkan mahmul dengan maudha'. Dah. Diikatkan mahmul dengan maudha'. Diikatkan qiyam dengan bagi Zaid tak? Dengan Zaid. Itulah. Habis situ. Wujudan au adaman. Dah wujudan. Kita i'rab dulu. Wujudan tu i'rab jadi gapo? Ya boleh belaka tu nak i'rab jadi hal pun tak apa, nak i'rab jadi tamyiz pun tak apa di sini. Ya dalil tu ada riwayat tu tamyizani lirabti bi maknal mazkur ay itsbatuka arabta ay an-nisbata al-hukmiyata bainal maudha' wal mahmul ay at-tasdiq biha min jihati wuku'iha. Gitulah. Wujudan jadi tamyiz. Apabila wujudan tu i'rab ia tu jadi tamyiz, maka di sini dia panggil jadi gapo? Tengok. I'rab wujudan jadi tamyiz bagi lafaz arabti. Dah. Wujudan jadi tamyiz. Tamyiz bagi mana? Tamyiz bagi lafaz arabti baina amrin wa amrin itulah. Situ. Wujudan nisbah ada. Nisbah ada. Tengok misal dulu. Seperti makan. Tengok seperti makan. Apabila ada makan, maka ada kenyir. Apabila ada amrin yang pertama, maka ada amrin yang kedua. Apabila ada sebab, maka ada musabbab. Apabila ada mahmul, maka ada maudha'. Tak itu? Gitu. Tu wujudan. Tu rabti ikat tu pertama di antara amrin dan amrin akhar saat itu wujudan nisbah ada. Nisbah ada, lepas tu kita tengoklah. Apabila ada makan, maka ada kenyir. Apabila ada sebab, maka ada musabbab. Apabila ada mahmul, maka ada maudha'. Di situ lagi. Habis tu, kalau kita pakai wujudan makna dia tamyiz, dah tamyiz pada tu arabti baina amrin wa amrin akhar. Maknanya ai itsbatuka arabta. Dah. Makna gitu kena takdir gitulah tu. Kalau kita pakai wujudan jadi tamyiz enggak, ya kena takdir itu ai itsbatuka arabta. Dalil tu tak? Tu dia. Ai itsbatuka mengisbatlah oleh engkau arabta akan pertamatan. Maka diri isbat akan pertamatan tu dia panggil nisbah hukmiyah. Dia panggil nisbah hukmiyah di antara maudha' dan mahmul. Faham tak? Isbat akan pertamatan tu dia panggil nisbah hukmiyah di antara maudha' dengan mahmul. Kalau kita masuk lagi widalil sikit, dia panggil qadiyah mujabah. Kalau kita ngaji mantik. Qadiyah mujabah. Hak yang mufidah lah. Dia qadiyah mujabah. Tengok. Supaya jawab misal. Tengok hak dalil tu, jawab misal lagu mana? Jawab misal al-aklu mushbi'un. Dah. Al-aklu mushbi'un. Al-aklu mubtada maudha'. Mushbi'un mahmul khabar lah. Al-aklu bermula makan itu mushbi'un ialah boleh mengenyangkan. Hak ni nak kecek bahasa baru ni. Nak kecek lurah je baru ni. Lama kata, lama ke Wahabi mek kitab ni pergi. Wahabi mek kitab ni pergi, dia kata, cuba tengok dalil kau luhur ni. Syekh Syarqawi ni
Mu'tazilah dia kata gapo makan tu boleh wi kenyang, bukan tu hewe. Ayo hak ni bukan nak kecek masalah etika, bukan nak kecek masalah akidah di sini ni, nak kecek masalah lurah kecek pe. Sampai tu dia kata al-aklu maudha' mushbi'un mahmul di situ. Dak. Patu hukum tu begini. Thubutul isba' lil akli. Dah sampai memberi kenyang itu bagi makan. Makna kata makan tu diri makan tu wi kenyang. Dah diri makan tu wi kenyang tu di segi lurah, di segi bahasa orang panggil. Ni orang panggil duk bahas ni segi lurah dulu ni. Duk kecek masalah lurah kecek pe. Lama duk make kitab ni duk erak atau tengok ni. Oh, Mu'tazilah ni lagu ni makan boleh wi kenyang ni. Tak payah duk kecek bak gapo, duk kecek bak lurah, mungkin bak duk akidah. Maka kalulah hak sani tu kalau kita kecek bak akidah, bukan bak lurah. Gapo? Makan tu memberi kenyang. Jadi Mu'tazilah lah hak tu dia panggil. Tak itu. Adapun kita ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah Maturidi ni kita makan hak wi kenyang tu Allah Taala dak ke? Allah Taala wi kita kenyang, bukan nasi wi kita kenyang. Gitu tu baru gibak akidah. Dan supaya hubak tu lah. Dan supaya hubak tu kita kalau dah makan hubak, usaha makan hubak itu ya nak wi hilal tu Allah Taala. Bukan kata diri kuat kekuatan yang ada di hubak wi hilal. Bukan kata tabiat hubak wi hilal. Allah Ta'ala yang menghilangkan penyakit kita. Cuma kita usaha makan hubak ya. Tu. Tu makna kata al-aklu mushbi'un. Dan bermula makan itu ialah boleh memberi kenyang ia makan. Tu cara bak kecek, bak lurah. Apa tu tubik lagu mana kalau kita ngaji matik? Thubutul isma' lil akli. Tengok hak misal tu. Al-aklu maudha' mushbi'un mahmul. Lepas tu, tengok lagi kitab pula. Amrin yang pertama mahmul dan amrin yang kedua maudha'. Tak ada. Diikatkan akan pertama di antara mahmul dan maudha'. Lepas tu baiklah. Tengok. Idraku thubutil isba' lil akli. Tak? Tu baik itulah. Tu baik itu. Kalau nak jadi umum ke, idraku thubutil mahmul lil maudha'. Apa nama tak tahu dak kata. Tu dia. Ambil Wahabi tak faham mana ngaji dengan secara ahli sunnah wal jamaah. Tu. Dah. Kecek besar boleh lah. Jangan kecek besar podi apa. Jangan kecek besar tayar pada podi. Tengok. Wujudan. Wujudan tu jadi nisbah, jadi tamyid. Tamyid pada kata arabti baina amrin wa amrin akhar tu. Waktu tulislah misal tepi kitab tu. Seperti mana makan, apabila ada makan, maka ada kenyang. Tu je hukum adat lagu tu. Apabila ada amrin hak yang pertama, maka ada amrin hak yang kedua. Apabila ada mahmul, maka ada maudha'. Gitulah. Au adaman, atas pada kata wujudan. Tamyiz juga. Au adaman atau nisbah adam. Nisbah tak ada. Lagu mana nisbah tak ada? Apabila tak ada amrin hak yang pertama, maka tak ada juga amrin hak yang kedua. Tak kira. Gitulah. Apabila tak ada mahmul, maka tak ada lah maudha'. Apabila tak ada sebab, maka tak ada lah musabab. Tak kira. Habis itu. Biwasitati takrari ma'a sihhati takhallufi. Biwasitati takrar. Ba tu dikatakan harah jar. Maka kalau kita mengaji dalam ilmu nahwu, setiap harah jar
Ia kena ada muta'allaq. Maka di sini muta'allaq dia tu duduk mana? Muta'allaq dia nya itsbatu rabti dah. Itsbatu rabti dan mengikatkan akan pertama di antara amrin yang pertama dan amrin yang kedua saat ini itu biwasitati takrari. Dan dengan wasitah berulang-ulang. Dah. Idhafah wasitah kepada at-takrar, orang panggil idhafah bayaniyah. Atau orang panggil idhafah lil bayan. Hak tulah ke hak lain-lain dua ni. Atas. Dah. Kata K kata hak tulah ya dua ni muradif ya. Dah. Idhafah bayaniyah dengan idhafah alil bayan tu dah setengah ulama nahwu tu dia kata muradif hak tu lah dua tu mengisbatkan pertamatan di antara sebab dan musabab tu tak isbat pertamatan di antara sebab dan musabab tu biwasitati takrar dengan wasitah yang ialah berulang-ulang tu idhafah lil bayan dia panggil tu. Lepas tu nak pakai idhafah lil bayan lagu mana? Idhafah bayaniyah tu lah. Idhafatul am ilal khas bayaniyah. Tu dekat situ ke dah. Idhafatul am mana wasitah dia panggil am, at-takrar dia panggil khas. Gitu sebenarnya bismillah idhafah ismi kepada Allah idhafah lil bayan atau idhafah bayaniyah. Ismi itu am, Allah tu khas. Baik tu nama Tuhan tu banyak tak ada. Biwasitati takrari dengan perantaraan dengan wasitahnya yang ialah berulang-ulang at-takrar orang panggil alif lam hak yang ada pada kata lafaz. At-takrar tu dia panggil alif lam iwadun anil mudhaf ilaih. Lepas tu takdir biwasitati takrari ai biwasitati takraril adati. Dengan wasitahnya yang ialah berulang-ulang adat. Mana kata adat tu berulang-ulang lagu tu semua. Dah. Tengok. Orang adat kita ni apabila makan kenyih, cuba kita tanya orang lain lagu tu semua tak ada. Atau dia panggil biwasitati takrar dia panggil. Apabila ada amrin yang pertama, ada amrin yang kedua. Apabila ada makan, ada kenyih. Apabila ada jirus, ada basah. Tak ada. Tu. Ia kena berulang-ulang. Sampai tu setengah ulama ia kata berulang berapa kali? 2 kali. Setengah ulama kata ia kena berulang 3 kali baru boleh nak panggil hukum adat benda tu. Dah. Lepas tu makan nasi tak tahu kata ulang berapa kali tak tahu. Itulah. Ma'asihati takhallufi. Dan ma'asihati takhallufi wa adami ta'thiri ahadihima fil akhari al-battata. Taluk pada kata isbat. Isbatu rabti baina amrin wa amrin tu ma'asihati takhallufi. Dan serta ma'asihati ay ma'a jawazi takhallufi. Dan serta harus pada akal dan serta harus pada akal. Sihah dengan makna jawab. Ma'asihati takhallufi ay ma'a jawazi takhallufi. Takhallufi ay takhallufi ar-rabti baina amrayni. Wah itu dah. At-takhalluf ay takhallufi ar-rabti baina amrayni. Serta harus pada akal
Dah, serta boleh pada akal oleh idafat masdar pada fa'il. Dah, oleh menyalahi pertamatan baina amraini di antara dua perkara tadi. Kalau kita tilik ini. Gambar sini tak apa. Apa? Benda tu boleh menyalahi pada akal. Hukum adat tu boleh menyalahi pada hukum akal. Tak? Hukum adat boleh menyalahi dengan hukum akal. Kerana apa? Kerana tiap-tiap adat itu sama ada wajib adat dan sama ada mustahil adat, maka dikatakan harus pada akal. Ada. Gitulah yang panggil benda tu boleh nak menyalahi hukum akal. Kerana apa? Kerana tiap-tiap hukum adat tu sama ada wajib adat dan mustahil adat. Orang panggil apa? Orang panggil harus pada akal. Mana? Hak wajib adat lagu mana? Hak buat misal wajib adat. Wajib adat ni kalau makan dah. Kalau makan nasi banyak. Wajibnya tak ada. Wajibnya. Tu. Nak misal we jadi gambar pah-pah lagu mana ni? Supaya nganing lah, supaya Zaid. Zaid ni dah. Dia ni makan nasi. Patu diri nasi saat ni tu Allah Taala dia buh protein, vitamin di nasi dia buh vitamin di nasi. Lepas tu dia makan nasi banyak nasi. Makan banyak. Pagi makan 2 pinggir, 3 pinggir. Lepas tu makan tusu pula. Tengah hari makan nasi 2, 3 pinggir. Lepas tu makan tusu pula. Dah. Lepas tu, kalau kira pada adat agak, makna kata protein nasi, vitamin hak nasi, vitamin hak susu tu penuh le tubuh dia tak? Penuh le tubuh badan dia tu. Tu wajib adat lagu tu. Tapi gi menyalahi berat. Lagu mana? Ya gi cek moh bomo. Ya tekuk mana ni aku makan nasi 3 pinggir pagi, 3 pinggir tengah hari, 3 pinggir malam. Tusu lagi. Tapi protein tak ada, vitamin nasi tak ada. Dah bomo cek tengok. Oh tak ada ni geno kau kuruh mu ni. Protein nak mu makan nasi dak ni. Bomo tanya. Aku makan 3 pinggir nak pagi, 3 pinggir teh, 3 pinggir tengah hari, 3 pinggir malam tusu aku makan. Bomo kata mu bahang dah ni. Apa tu? Apa tu? Jadi menyalahi adat dah kata. Tu. Bak jadi menyalahi adat. Tapi pada akal harus. Pada akal harus ya. Kalau mu nak makan nasi 4-5 pinggir. Tapi makan nasi 4-5 pinggir tu pada adat agak wajib kenyang tak. Tapi mu makan tak kenyang. Lepas tu tuai kau kuru. Kalau tilik pada hukum akal harus. Harus itu. Mustahil adat pula. Orang tu tak ada makan nasi. Nasi tak ada makan, tusu tak ada makan. Dia nak khobsa. Lepas tu vitamin, protein nasi, protein tusu penuh lah tubuh dia. Gi peksa moh bomo. Dan gi hospital peksa bomo kata, mu makan vitamin gapo ni? Boleh tubuh mu ni sihat, molek, gagah, molek ni. Dia kata, aku tak ada makan apa hari. 5 bulan dah ada makan nasi, tak ada makan air, tak ada. Itu pun langsung. Bahang mung ni. Atau mustahil pada adat. Tapi pada akal harus. Dah. Gitulah. Misal hok pelak-pelak tak apa. Misal hok pelak-pelak. Gajah. Gajah naik pahanya. Mustahil adat. Tak ada. Merata, aku pera gajah. Tu.
Buat apa raja? Buat naik nyo. Sedak ya tengah belala, ya naik tibuk ngah belala, tengah belala tu gowonyo. Pada adat tu mustahil, tapi pada akal harus. Tak? Gitu. Supaya ngah kera. Heret kayu berat kera. Kayu bertantang heret kayu cengah tu ngotah bukit kera ngah beruk. Heret. Heret apa beruk ngah kera ni? Menuat heret kayu. Kalau tilip ada adat kok mustahil bahang, tapi pada akal harus. Tak ada. Harus. Habis tu nak ayat atau di sini gapo? Ma'asihati takhallufi ay takhallufi ar-rabti baina amrayni itu tak? Hak tu lah saat ni tu. Dan benda tu saat ni boleh nak menyalahi pada akal. Tilik pada hukum akal menyalahi. Tak tilik pada adat menyalahi. Tapi pergi masuk hukum akal tu harus ya. Saat ni tu lah. Sama ada wajib adat dan mustahil adat. Dikatakan harus pada akal. Sebab apa? Sebab kaedah kita al-aqlu awsa'u minal adati. Bermula hukum akal itu awsa'u minal awsa'u minal adati. Dan terlebih luas daripada hukum adat lagi. Hukum akal ni. Makna kata semua benda yang wajib adat dan semua benda yang mustahil adat apabila nisbah kepada akal saat ni ialah harus. Jangan buat pelik lah. Ninggok, pelik weh. Kena. Pahanyo. Tak ada akal. Lepas tu, tumbuh dah atas. Misalnya hak ni. Hak ni akalnya ni. Tumbuh dah atas gini. Lepas tu, daun-daun dia duduk bawah gini. Jadi pelik tak? Ya tu, makna apa tu? Menyalahi adat. Tapi harus pada akal tu hai kuasa. Tak ada. Gitulah tu nak ayat. Serta harus pada akal oleh menyalahi oleh menyalahi pertamate baina amraini di antara dua perkara. Dah sebab dengan musabak tak ni tu. Dah. Boleh menyalahi. Patu wa adami ta'thiri ahadihima. Natah pada kata sihhati at-takhalluf. Ni biwasitati takrar dengan wasitah yang ialah berulang-ulang adat saat ni. Ma'a adami ta'thiri ahadihima. Serta ketiadaan memberi bekas ahadihima oleh salah satu daripada keduanya ahadi amra ini. Gitulah. Fil akhari. Pada fi ahadil akhari. Pada salah satu dari yang satu lagi dah. Al-battata sama sekali qat'an. Gitulah. Tu ya makna gitulah. Itulah makna kata ma'asihati takhalluf wa adami ta'thiri ahadihima fil akhari al-battata tu. Maknanya gini. Maknanya benda tu saat ni boleh nak menyalahi pada akal. Kerana tiap-tiap hukum adat saat ni tu sama ada wajib adat dan sama ada mustahil pada adat. Maka dikatakan harus pada akal. Ni. Habis tu dia kata para wali-wali itu ya duk tak bukit Makan zikir ya. Tapi bukan duk makan zikir tu dah Allah Taala wiya kenyi. Tak ada sebab ke apa? Sebab tak ada, musabab tak ada dah ke? Tu menyalahi dah tu. Habis itu. Jadi maksud di sini nak ayat apa? Nak ayatnya hukum adat itu boleh nak menyalahi pada hukum akal. Tak ada. Adat lagu ning. Hukum akal lagu ning. Tengok. Hak jadi wajib adat tiba-tiba pergi jadi lagu lain. Harus ya pada akal dah kan. Pengen gajah tak ning tu lah, gajah naik nyo. Pada akal pada adat mustahil. Tapi pada akal harus. Itulah. Kata buat misal lagi lah hak tu. Dah. Habis.
Wal hukmu al-aqliyu huwa itsbatu amrin aw nafyuhu min ghairi tawaqqufin ala takarruri wala wada'i wadi'in. Wal hukmu al-aqliyu. Ni baru masuk dah ke. Tapi tu ya kita nak ngaji kita usul ni, nak ngaji bab akidah ni kita kena pandai. Hukum syarak lagu mana? Hukum adat lagu mana? Hukum akal lagu mana? Tak itu. Ni nak bakal Quran mata. Lepas tu hak kita ahli sunnah wal jamaah, apa Quran supaya tu. Bukan duk pakai benda lain. Tapi Quran hadis ni dia kena fikir. Tak gitu. Ya kena pakai akal juga. Ni Quran kata lagu mana, turut je lagu tu. Tempat hak kena lekok, tak lekok. Pakai straight lalu dah. Pakai parik lalu dah. Orang suruh mari, nak bicara, nak gapo, lari. Tak tahu nak kata lagu tu. Habis orang Wahabi ni kalau dia benar sungguh dia tu baik. Orang Wahabi boleh cek masyarakat apa tahu dah tengok tak ada kena duk kusna. Ni dak duk kusna tu orang sendiri lepai misal kata Tapi orang tengok dia kena tu baik kata lagu mana baik mana. Wahabi ni dia sesak di pala lagi dah. Dia kata itu murah. Payah masa. Dia sesak di pala lagi dah. Wal hukmu al-aqliyu atas pada kata al-hukmu asy-syar'iyyu. Wal hukmu al-aqliyu maklumlah apa nama? Takdir hak mula-mula tu ia nisbah. Wal hukmu al-mansubu ilal aqli. Patu takdir yang nombor 2 al-hukmul ladzi hakama bihi sahibul aqli. Dan bermula hukum alladzi hakama bihi yang telah menghukumlah dengan dia, dengan alladzi dengan hukum saning oleh sahibul aqli, oleh tuai bagi akal. Benda ni nak hukum lagu mana? Benda ni nak hukum baik mana? Nak hukum le isbat ke nak hukum le nafi? Akal belaka dah tu. Cuba tengok kayu kayu tu nak hukum panjang ke pandak. Habis tu dia kena ngaji makulat tak, dia kena adu. Tak itu. Ni makulat Mampula Sapa wali Yunan. Habis tu bodoh itu lalu tu. Kayu kalau duk sore dia, duk sekat dia tak boleh kata panjang, tak boleh kata pandak. Nak boleh kata panjang, dia kena ada gulawe. Itulah, dia kena adu teruk mulut tu baik tak gena lah. Maaf lah deh. Patut akal lah ke hukum tu. Kayu ni panjang ni, akal isbat. Tengok kayu, ukur dengan hak nung pandak, hak ni panjang. Kalau itu akal hukum, akal isbat kata panjang. Patut akal gi isbat selagi hak nung kata pandak. Itu lah. Patut dia mengata, oi, pandak tu hak panjang hak ni, kayu hak panjang tu dua putau untuk itu hak panjang dia mengata pandak. Akal isbat sebelah lain nafi. Kata, oi, tak panjang tu apa nama bukan pandak. Panjang dah tu. Gitu Akal belaka dah tu. Tidak kira hukum pekoh dah buat gapo, tengok orang gila. Orang gila ni kalau akal dia molek. Patut dia pergi makan dadah mengisak gapo tu akal dia punah. Wajib semena semaya. Supaya ngama-ngama tu wajib kena semaya, wajib kena puasa. Hendak makan buat apa? Sebab akal ni wajib kena jaga, tak itu. Akal tu boleh hukum ni Habis. Huwa bermula ia al-hukmul aqliyu, hukum akal itulah. Itsbatu amrin ialah mengisbatkan satu perkara.
Tu mengisbatkan satu perkara ai li amrin akhara bagi satu perkara yang satu lagi. Akal isbat. Supaya awak misal hak dulu tu lah kata nah al-qudratu wajibun lillah. Al-qudratu wajibun lillah. Bermula kudrat itu wajib ia bagi Allah. Tu baik jadi thubutu wujubil qudrati lillah. Tak ada. Itulah. Amrin yang pertama kena kepada thubutu wujubi wa thubutu wujubil qudrati. Patut li hak takdir li amrin akhar tu Allah, tak ada. Situlah tu. Kalau gitu takdir gini, itsbatu amrin ay li amrin akhara takdir. Buat misal ay ka itsbatil wajibati lillah. Itulah. Seperti mana mengisbatkan segala perkara yang wajib bagi Allah. Tu akal lah tu. Mana Allah ada. Tu perkara yang wajib lah tu. Lepas tu akal tak terima sama sekali kata Allah tak ada. Allah kidam. Akal belaka dah tu isbat tu. Kalau tak ada akal, kau nak isbat lagu mana? Baik tu dia kena pakai akal. Kalau Quran mari. Kalau le Quran kata ayat ni isbat kata Allah Ta'ala ada. Misal kata dah. Ayat ni isbat kata Allah Ta'ala tu satu je, bukan dua, tiga. Lepas tu kalau kita akal tak ada, nak boleh hukum tak? Tak boleh nak hukum kalau akal tak ada. Akal tak ada, orang panggil orang gila pula dah. Pas tak mengaji hukum akal lagu mana pula kita sepenuh. Teruk sungguh. Tak nak ada itu apa? Ada itsbatu amrin ay li amrin akhar ay ka itsbatil wajibati lillah au nafyuhu ay anhu. Atas ada kata amrin. Itsbatu dah. Amrin. Ay tu au nafyuhu atau menafi akan dia akan amrin yang pertama ay anhu daripadanya daripada amrin yang dua. Mana? Buat misal tepi kita ai kanafyin naksi anillah. Ai kanafyin naksi anillah, seperti menafikan sifat kekurangan daripada Allah. Mana al-ajzu mustahilun 'ala Allah. Misal lagu tu kita menafi. Kita menafikan amrin yang pertama daripada amrin yang dua. Al-ajzu. Al-ajzu tu kita kenapa kita kena menafi dah ke? Al-ajzu kita kena menafi. Al-ajzu tu amrin yang pertama. Kena menafi lepas daripada Allah. Lil mujawazah. Anhu. Lepas daripadanya amrin yang kedua tu tak? Lepas daripada Allah Ta'ala lah. Habis tu lemah. Lepas daripada Allah. Kena nafi itu. Menafikan dia ke amrin yang pertama kan lemah tu. Anhu lepas daripadanya amrin yang dua Allah. Gitu. Buta. Buta tu orang panggil amrin yang pertama. Nafyuhu menafi akan dia akan buta. Ay anhu lepas daripadanya nya Allah. Tak ada di tu atau kena menafi lagu tu. Apa lagi? Tuli. Tengok, nafyuhu menafi akan dia akan amrin yang pertama. Apa tuli? Menafi tu anhu lepas daripadanya amrin yang dua. Apa? Allah. Atau butuli tu lepas daripada Allah Ta'ala. Tak ada di Allah Ta'ala. Itu makna kata nafyuhu ay anhu. Dah. Gitu. Itsbatu amrin au nafyuhu. Situ dah. Min ghairi tawakkufin ala takarrurin. Min hal pada itsbatu amrin. Situ. Ai hala kaunihi, hal keadaan mengisbatkan akan satu perkara
bagi satu perkara yang satu lagi saat ni tu min ghairi tawakkufin ala takarrurin, daripada ketiadaan terhenti di atas berulang-ulang. Nah, tak ada kena berulang berlaku 2-3 kali. Kalau kena berulang berlaku 2-3 kali, orang tak panggil hukum akal pula, orang panggil hukum adat. Tak gitu. Kalau gitu di sini musannaf bagi min ghairi tawakkufin ala takarrurin di sini ni. Nah, syarah kita dia dia nak mengeluarkan hukum adat, kerana hukum adat saat ni tu ia kena ada at-tikrar, berulang-ulang adat, dah berulang-ulang kali. Ada pun hukum akal saat ni tu isbatu amrin au nafyuhu tu ia tak ada kena berulang. Sekasa tu ya. Tu takdir molek. Min ghairi tawakkufin, min tu hal pada kata itsbatu amr, ay hala kaunihi kainan min ghairi tawakkufin ala takarrurin. Daripada ketiadaan terhenti di atas berulang-ulang adat dan berulang-ulang. Takdir ke ay bi khilafil hukmi al-adiyyi fa innahu mutawaqqifun ala takarruri. Ai bi khilafil hukmi, dengan menyalahi hukum al-adiyyi, hukum adat, dengan menyalahi hukum adat. Tafriq ada bi khilaf fa innahu mutawaqqifun ala takarruri. Dan maka bahawa sungguhnya hukum adat saat itu mutawaqqifun, dan terhentilah ia hukum adat ala takarruri, dan di atas berulang-ulang. Tu. Hukum akal tak ada berulang-ulang. Sekadar kata itsbatu amrin au nafyuhu saja, tak ada at-takarruri. Wala wadai wadi'in, atas pada waw hara ataf. Dan la takkid pada ghairi. Situ. Lepas tu takdir kali ay wala tauqifin ala wada'in wadi'in. Tadi itu dan tiada terhenti di atas hantaran oleh wadai', oleh yang menghantar. Ni apa di sini? Di sini nak keluar hukum syarak. Tak ada. Nak keluar hukum syarak. Sebab ya hukum syarak tu ya ada wadai', ya ada yang menghantar. Kalau gitu siapa dia yang menghantar? Allah Ta'ala dan Rasulullah yang menghantarkan hukum syarak. Gitu. Lepas tu hukum adat siapa dia hantar mari? Ialah sahibul adah, ahlul adah. Itulah makna gitulah tu. Sampai tu musannaf dia bawa mari wala wadai wadi'in tu nak keluar hukum syarak. Kerana hukum syarak ialah terhenti oleh wadai'. Lepas tu hukum akal ni mari mana? Dia mau tanya kalau hukum adat, ia kena tawakkufin ala takarrurin, terhenti di atas berulang-ulang. Tak? Ni cuba gambar ini dulu. Ni tengok ibarat atau kena min ghairi tawakkufin ala takarrurin wala wadai wadi'in. Lepas tu kita mengibarat tu, kita wa ghairi. Makna kata kalau tawakkufin ala takarrurin hukum adat. Tak? Lepas tu wala wadai wadi'in. Kalau kita kata kita wala. Jadi kena wada'u wadi' makna kata apa? Hukum syarak. Tak ada. Hukum syarak. Lepas tu wak tafriq pada kata wala wadai wadi'in, wak tafriq ini tak apa? Ay bi khilafil hukmi asy-syar'iyyi. Ay bi khilafil hukmi asy-syar'iyyi fa innahu mutawaqqifun ala wada'il wadi'i. Ay bi khilafil hukmi asy-syar'iyyi, dengan menyalahi hukum syarak, fa innahu fatafra ada bi khilaf. Fa innahu maka bahwasanya hukum syarak tu mutawaqqifun ala wada'il wadi'i, dan diterhentikan dia di atas hantar yang dihantarkan. Di atas wadai'. Habis tu hukum syarak yang tak boleh ubah. Orang Wahabi ni tak yang ubah.
Tak boleh ubah lagu mana. Cuba tengok. Kalau dia pergi depan orang lain mana. Dia duduk semaya sendiri, tak sapu muka. Pergi duduk depan orang lain, depan orang tua-tua sikit. Mula pakai apa nama, musai pakai bulu hias lah. Mula sapu muka ratik. Kalau gitu, mung takut ke Allah Ta'ala ke mung takut ke orang? Tanya itu pula. Kalau betul benar hak kita betul sungguh tak ni tu duk takut apa ke orang? Sah sapu, sah duk berdoa lah depan orang ramai-ramai apa. Ni dak kamerang. Kamerang ke no agama. Bak akidah ni mai kamerang. Itulah patu hukum akal ni dia mari mana? Saat ni kalau hukum adat tawakufin ala takarurin. Kalau hukum syarak wada'u wadi'. Dah. Hukum akal ni takdir gini tak apa buat tepi kita. Ay wa innama hasala al-hukmu al-aqliyu. Ay wa innama hasala al-hukmu al-aqliyu bimahdi khalqillahi ta'ala fil qalbi. Situlah. Ay wa innama hasala al-hukmu al-aqliyu, dan hanya hasilah oleh hukum akal tu bimahdi khalqillahi ta'ala fil qalbi, dengan semata-mata menjadi oleh Allah Ta'ala di dalam hati. Sampai tu tengok pok benda tu boleh hoyak dah, boleh hukum pandak. Tengok pok benda tu boleh hukum panjang. Tengok pok benda tu, gini tak ada. Tu Habis tu akal tu bukan nak hukum Allah Ta'ala saja, nak makhluk pun boleh hukum juga dengan akal, tak ada. Tengok kayu lah, panjang ke pandak. Hukum tengok. Sebab lek panjang. Sebab ya ada hak pandak selagi tu. Hak tu panjang ke pandak. Hak tu pandak, sebab lek pandak. Nafi sebelah panjang. Sebab ya ada hak panjang tepi dia tu. Kalau ngaji makulat ya ada adu hal dah dia panggil. Habis itu dah. Kemudian katanya faqauluhu al-hukmu al-aqliyu akhraja bihi al-adiyyu wa syar'iyyu wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sahibil maqamatil aliyah wa bi mahabbatika lahu ya rabbi munna alaina bi zurriyah waftah alaihim bil ulumil laduniyah wanzur ilaihim bi ainil inayati rabbaniyah wa sirril wilayatil ilahiyah waj'alhum mahbubina ladaika wa ladal hadrati muhammadiyah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa qina azabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.